Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam kita punya bual bicara yang sentiasa kita buat bersama dalam platform Profima, eksklusif Profima. Kita bawakan pelbagai figura dan juga tokoh-tokoh perfilman Malaysia untuk kita berbicara tentang isu-isu semasa, tentang biografi, kita kenali lebih rapat. Sebenarnya ini adalah salah satu daripada usaha mengumpul, mengarkibkan kita punya penggiat-penggiat filem Malaysia lah. Belum ada mana-mana platform yang mengarkibkan penggiat-penggiat filem Malaysia, dan juga penggiat ni memang ramai lah. Maksudnya dari pengarahnya sehinggalah kepada tim-tim teknikal, produksinya yang melakarkan nama dalam industri perfilman yang telah involve berpuluh-puluh tahun lamanya. So jadi kita rasa atas dasar mengapresiasikan penghargaan, jadi kita arkibkan siapakah mereka dan juga pandangan mereka lah. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan Meja Besara Zainal bin Hayat, betul kan? Ya, betul. Dan biasa orang panggil dia Meja Zainal lah. So Meja Zainal ni, kalau kepada siapa yang baru dan juga belum mengenali, beliau adalah bekas seorang tentera. Jadi kita tanya lebih banyak. Kemudian dalam industri perfilman, beliau juga seorang pengarah, penulis, pelakon. Lagi apa Meja? Penerbit eksekutif lah, produksi punya tim lah, semua lah kru juga, tukang lipat baju, runner. So semualah maksudnya. Tapi kebanyakan lately lah dia banyak menulis dan juga mengarah lah. So Meja Zainal sangat aktif, dan saya rasa pengalaman dah berpuluh-puluh tahun. Dan juga Meja Zainal sentiasa berada dalam radar industri perfilman Malaysia. Apa khabar Meja? Baik, terima kasih Cik Adil. Meja, kalau boleh ceritakan sedikit siapa Meja, kalau boleh kita start dengan involvement tentera lah. Tiba-tiba daripada tentera tu dia punya turning point kepada industri kreatif. Silakan Meja. Terima kasih. Dan untuk anda semualah yang dah tahulah kan. Yang belum tahu tu biarlah saya cerita secara ringkasnya lah. Saya memasuki tentera pada tahun 1980. 80. Saya SPM 1979. Okey. Kejap, Meja asal dari mana? Saya berasal daripada Banting, Selangor. Okey. Jadi waktu tu selepas SPM 1979, saya cuma dapat, kalau sekarang diklasifikasikan sebagai 4A sajalah. 4A saja. Jadi bila dapat 4A ni, kita tak boleh nak masuk universiti kerana pada waktu tu tak ada PTPTN. Yang ada cuma beasiswa JPA dan juga MARA. Kalau nak dapat tu dia kena ada 8A. At least lah. 8A. Ataupun pangkat 1 orang panggil dulu. Pangkat 1 dulu. Yang saya cuma dapat pangkat 2. Pangkat 2. Okey, lepas tu jadi saya meneruskan pengajian saya ke STP. Okay. STP. Kemudian dalam masa tersebut saya dapat tawaran untuk pergi maktab perguruan. Cikgu saya kata elok masuk maktab lah. Saya tanya cikgu, kalau masuk maktab ni kat mana? Dia kata masa tu ada dekat Sarawak maktab. Jadi bila maktab perguruan lah, cikgu lah. Cikgu lah ada dekat Sarawak. Lepas tu? Jadi kalau habis maktab tu, kamu kena berkhidmat di Sarawak at least 5 tahun. Jadi kita ni budak kampung kan, malas lah kan. Terbayang macam tu, nak duduk jauh, tak nak lah. Jadi teruskan juga, sehinggalah pertengahan, maknanya tahun pertama lower six tu, ayah ada masalah perniagaan. Jadi masa tu ayah senang cerita, perniagaan dia tutup lah. Dia sebagai kontraktor pembinaan tutup. Waktu tu memang krisis kewangan. Jadi saya terpaksa bekerja sendiri. Tapi akhirnya saya ambil keputusan, kebetulan ada buka kadet tentera. Sekolah pegawai kadet Sebatang Kara namanya, di Port Dickson, di sebelah pusat latihan rekrut ataupun soldadu muda. Jadi saya try masuk, di peringkat tu saya dapat masuk lah. Dapat masuk.
Kemudian maknanya STP tu tak habis lah? STP tak habis. Jadi tahun saya pertama bawa je? semua buku. Okey. Semua buku. Tahun pertama je saya bawa semua buku, pergi ke camp, habis setiap kali saya akan tengok buku sebab saya takut saya lupa kan. Jadi saya nak sambung STP. Kita kira kalau kadet ni dulu at least orang kata pilot TUDM ke apa semua, dia bukan diploma, dia sijil pada waktu tu. Kadet tentera ni pun sijil. Berapa tahun? 2 tahun? Dia masa tu 9 bulan sahaja. Okey, betul. 9 bulan sahaja. Dia dipanggil pegawai tauliah jangka pendek. Dia kalau buat silap je dia tenang keluar lah. Itu je. Dia dipendekkan cerita tu. Masalahnya saya tidak dapat nak sambung belajar kerana baru nak sambung, nak daftar je dekat kementerian ya untuk ambil, saya kena masuk hutan. Baru nak daftar je masuk hutan. Maksudnya daftar yang STP tadi tu? Nak sambung STP tu? Okey. Sampai 30 tahun saya servis saya tak dapat ambil STP. STP tak habis-habis lah maksudnya? Habis-habis. Lepas tu buku tu saya bagi dekat anak buah saya yang bercita-cita macam tu juga. Tapi dia berjaya. Dia berjaya dan dia masuk universiti lah. Jadi itu kisah saya lah. Kadet tentera tadi 9 bulan, lepas tu terus posting kerja lah? Posting kerja. Kat mana yang first? Okey, saya first 7 Ranger. 7 Ranger? 7 Regiment Ranger di Kamp Desa Pahlawan. Kemudian kami dipostingkan ke Sarawak akhirnya. Lagi daripada Sarawak pergi pula Sarawak? Pergi Sarawak. Dan di Sarawak saya jumpa cikgu-cikgu daripada Semenanjung. Saya tanya, termasuk sepupu saya, tanya berapa lama ikat kontrak sini. Dia kata 5 tahun dan kemungkinan 7 tahun. Betul lah tu. Tapi apa yang saya tak nak pergi tu, akhirnya saya pergi. Tak sampai setahun saya servis, saya dah pergi dah. Jadi itu kisah dia lah. Kita tak nak pergi Sarawak, tapi akhirnya pergi dan jatuh cinta kat Sarawak ni. Seronok duduk Sarawak kan. Kalau dulu jadi cikgu lagi bagus kan. Betul. Tak payah nak menggelupur dalam hutan. So berapa lama dalam tentera? 30 tahun? Saya dalam tentera 30 tahun. So mengata-kata selepas Sarawak mana lagi Major? Selepas Sarawak Great. Saya rasa yang saya tak pergi cuma Perlis saja. Lain semua pergi? Sebab Perlis posting mengata-kata lah? Ya, Perlis tak ada musuh kan. Iyalah mana ada kan. Perlis tak ada komunis. Betul. Jadi merata, termasuk Great. Kampung Cik Khalil tu. Kejap, apa ni Major dalam tentera bahagian mana sebenarnya? Okey, mula-mula saya dalam infantry lah kan. Infantry. Jadi selepas beberapa tahun saya tukar. Sebab dalam infantry ni saya sebagai medik. Medik. Jadi kerja saya, kalau orang tu bawa radio, saya bawa ubat. Ada orang bawa senjata bantuan kan. Jadi saya yang dipertanggungjawabkan kepada apa-apa kecederaan dalam pertempuran, saya akan buat, dipanggil first aider lah. Before aircraft datang untuk menyelamat dan sebagainya lah kan. Untuk evacuation kan. Dia mean satu tim yang masuk hutan tu mesti ada seorang? Mesti ada seorang. Dalam 30 dalam macam mana kira dia? Dia macam ni. Dalam satu pelotun ada 30 orang. Satu pelotun 30 orang. Satu pelotun 30 orang. Tapi dalam satu pelotun tu ada 3 section. Section 1, 2 dan 3 contoh kan. Dalam satu section ada satu orang. Combat medic. Maknanya combat medic ni ada 3 lah. Maknanya ada 3 section kan. 3 section. Dalam satu pelotun mesti ada medical combat seorang, iaitu saya. Maknanya saya chief kepada combat medic tu lah. Jadi bukanlah pandai, tapi kita dilatih untuk kerja-kerja seperti itulah. Ada ke pengalaman yang betul-betul cedera, teruk? Dia yang saya jumpa tak banyak lah. Saya jumpa satu kes kena tembak dekat peha. Itu pun bukan kena tembak dengan musuh, kecederaan sendirilah, tertembak sendiri. Lepas tu yang jarak kat sama kita jarak kat sama tu kita dah dapat daripada orang lain. Maknanya kita sambung je rawatan. Sambung rawatan. Maknanya bukan kita sendiri menghadap benda tu lah. Dan waktu-waktu lain macam terjatuh apa semua. Terjatuh tu biasa. Lepas tu macam dia tak siuman, tiba-tiba tidak siuman di dalam hutan kan. Ada? Dia berlari keliling hutan, kita pergi cari dia. Itu satu masalah yang besar kerana selalu jadi. Pada saya biar saya dapat orang cedera lah.
daripada orang macam tu. Sebab dia akan mengganggu semua orang kan. Itu termasuklah mengusik di hutan apa benda, termasuklah dia punya tu kan. Orang kata langgar pantang lah, macam-macam lah kan. Jadi antara sebab yang menjadi masalah ialah ini kita cerita biasalah. Biasanya dia menuntut dia menuntut ilmu lah kan. Tetapi dia tinggal sembahyang. Dia tak boleh tinggal sembahyang bila menuntut ilmu ni. Panas kan? Panas. Bila dia panas dah sampai satu hari tak sembahyang ke kan, dia akan jadi lah. Dia gitulah. Okey. Macam mana turning point daripada tentera tiba-tiba jadi orang kreatif ni Baja? Ke besar umur berapa waktu Saya tu? besar umur 50. 50. Okey. Adakah waktu itu yang turning point ke macam mana? Cerita sikit. Okey. Saya masuk tahun 80. Pada tahun 1999 semasa tentera darat nak buat cerita Lieutenant Adnan. Okey. Saya telah mendaftar untuk menjadi seorang daripada kru ataupun whatever lah dia, sebab dia nak kan. Tapi saya tak dapat sebab waktu tu saya berada di Sarawak. Jadi selepas tu saya balik, kebetulan markas tentera darat dia nak penulis skrip untuk drama episod sebanyak 26 episod di bawah kelolaan Aziz Osman, Badar dan juga Profesor Razak Muhyiddin. RTM lah. Untuk RTM. So dia nak cari penulis skrip. Kebetulan saya tak pandai tulis skrip pun. Saya dulu semasa SPM saya buat sastra. Biasa buat cerpen dan juga puisi yang saya hantar ke surat khabar lah, paper. Kemudian masa saya servis pun saya hantar juga. Tapi masalahnya ialah kadang-kadang saya tak dapat bayaran. Horonium tu saya tak dapat. Waktu yang tulis surat khabar tu lah. Yang tulis surat khabar tu tak dapat. Jadi saya fikir untuk tulis drama ke filem lah kan. Jadi kebetulan kursus tu tentera darat buka untuk, ada kursus lah. Ada kursus khas untuk sebab dia nak terbitkan ni 26 episod. So saya minta, saya dapat. Saya kena buat, setiap orang dibagi-bagi 2 episod seorang. Dia pecah-pecah? Pecah-pecah lah 2 episod mengikut sinopsis. So saya siapkan 2 episod dalam masa 2 hari. 26 episod tu different cerita setiap episod. Okey. So boleh pecah lah. Boleh pecah. Lepas tu saya siap lah, 2-3 hari siap. Dalam masa 2 episod 2 episod saya boleh siapkan dalam 2 hari. Jadi moderator pada waktu tu terkejut lah Razak Muhyiddin dan juga Abdul Latif Muhyiddin. Dia kata, masa tu saya kapten lah. Kapten, kau dah siap? Dah. Tu yang saya relax kan. Masa tu diorang semua sibuk lah, type. Saya relax. Kemudian ada member yang tak boleh nak siapkan. Dia boleh siapkan dalam 4 hari tu 1 episod je. Bengkel tu dalam 5 hari lah. So diorang serah kat saya. Maknanya saya boleh siapkan setiap episod tu 1 hari. Setiap episod. Laju lah Di antara pada waktu tu lah. Yalah. Saya ada kebetulan saya di antara orang yang paling pantas sekali membuat skrip. Tapi cerita tu berkisar tentang tentera lah. Maksudnya jadi, dunia kita waktu buat kita, laju lah kan. Yes, laju lah, tak ada masalah. Tak payah refer kat orang. Walaupun tentera lain pun buat juga. Tetapi okay. Tentera lain tu waktu itu dia ada yang dia baru masuk tentera, jadi dia mungkin tak ada pengalaman lah kan. Ini tahun 99 yang Razak datang semua ni lah. Ya, 99. So selesai lah buat skrip tu. Selesai dan syuting. Pada waktu tu saya ingat lagi Cik Misnin. Cik Misnin ni dia adalah production manager pada waktu tu, waktu drama tu. So saya kena ikut dia as a assistant PM lah. Selepas saya buat skrip ni, saya kena ikut dia assistant bantu PM. Dia pula jadi assistant PM. Bantu dia. Okay. Mana yang boleh lah. Jadi tahulah dunia production ni. Kemudian salah seorang daripada pelakon untuk watak ni, dia sebenarnya Rosamno. Tapi Rosamno pada waktu itu sibuk. Dia isterinya nak bersalin. Jadi Rosamno dia tak nak terlibat lah, sebab dia nak jaga isteri dia yang hendak bersalin ni. Jadi waktu saya sibuk tolong sana sini, executive producer panggil saya. Dia kata, Zainal, kau pergi audition dia kata. Cakap saya buat skrip habis dah, selesai tugas saya. Tak, ini sekarang ni orang dah tak ada. Kita nak shoot lagi seminggu.
Jadi watak ni kau try supporting lah maksudnya. Supporting lah kan. Rosamno tu kira besar juga wataknya tu kan. Betul. Jadi saya buat masuk lulus. Lulus dia kata okey kau ambil watak Rosamno tu. Tapi watak tu dikecilkan lah kan. Kan bagi besar tak pandai berlakon pula kan. Betul. Jadi dikecilkan, jadi saya ambil lah watak Rosamno tu. Dan sejak daripada itu saya berlakon, tulis skrip. Dan selepas itu saya dah dapat macam keseronokan menulis skrip. Berlakon ni tak seronok sebab kena paksa kan. Saya seronok tulis skrip. Saya dapat offer untuk drama-drama patriotik kenegaraan. Itu semua saya dapat. Maknanya siapa dulu nak patriotik cerita askar je, inilah orangnya. Sehingga kini. Sehingga kini. Banyak tu bertahun-tahun lah, banyak lah kan. Saya nanti tak ingat kata orang kata tak bur pula kan. Berpuluh-puluh lah. Riap lah. Ada sampai ratus. Puluh lah. Kalau episod ratus lah. Kalau episode, title puluh lah kan. Kalau title puluh lah sebab satu episod 26. Satu musim 26. Nanti 26. So involvement pelakon, pengarah apa semua tu tiba-tiba terjebak pula dengan pengarahan. Macam itulah. Pengarahan ni sebab jadi ni kerja dalam tu juga. Jadi pengarah ni sebenarnya saya tak minat. Saya rasa macam tak pandai lah. Biarlah. Tu tugas orang lain kan. Tapi saya pergi kursus pengarahan. Di bawah semua, di bawah finasnya. Sebab saya nak fahamkan nanti saya bila tulis skrip memudahkan pengarah untuk implement saya punya skrip. Betul. Apa kehendak pengarah? Jadi saya belajar tu dengan Datuk Yusof Aslam. Lepas tu salah satunya Yuwe Haji Sa'di kan. Kemudian Finas bagi pula macam dia bagi slot setiap minggu kan. Sebab waktu tu saya nak masuk Akademi Finas, dia dah tutup. Betul. Selepas Osman Ali grad tutup kan. Jadi kita ambil by week. Ada cita-cita juga nak masuk Akademi Finas sajalah kan. Sajalah betul-betul nak dalam lagi kan. Meja ada involve filem yang saya involve skrip lah. Skrip ni saya buat skrip Bravo 5 kalau ingat. Bravo 5 Bravo 5. Siapa director? Hitler Zami. Itu dah saya rasa dalam 2011 kat tu, 2016 ke macam tu kan? 2014 kan? Itu Bravo 5. Tapi Bravo 5 tu dianggap sebuah filem yang tidak berjaya. Tapi skrip tu sebenarnya skrip yang berjaya di Finas lah. Sebab saya pemilihan di Finas. Sebab tu DKD lah Finas kan. Dulu Finas dia ada buat pertandingan penulisan skrip filem. Okey, betul. Jadi saya punya skrip tu dapat nombor 2. Nombor 1 Asmira Suhadis. Asmira ni dia buat cerita tajuk dia Lobang, dia dapat nombor 1. Saya kalah, tak salah saya 1.5 markah saja. Saya dapat nombor 2. Dan seorang produser datang, dia kata dia nak terbitkan filem. Jadi Finas advise kan ambil skrip ni. Kalau nak patriotik ambil skrip ni. Sebab dia select, dia ada simpan 21 skrip. Dia keluarkan Bravo 5 ni. Ni dari seorang manager lah dia buat ni. Kita dah select ni, bagus cerita ni lah. Kata dia, saya tak kata saya bagus kan. Kemudian panggil konsultan daripada Hollywood waktu tu, Tanaka. Tanaka datang, Tanaka kata betul ini, ambil. Tapi itu adakah full script ataupun full script? Full script. Dia dia orang baca lah kan tu semua. Yes, Tanaka panggil saya suruh ubah sikit mana yang bagi kuat lagi sebab dia doktor skrip kan. Saya ubah balik, saya hantar pada produser lah. Kemudian tapi saya dapati filem tu agak gagal di mata penonton dan juga ni kerana bajet lah. Okey, kita sambung balik cerita. Maksudnya di sebalik, sebenarnya soalan saya tanya filem apa involve tu, sebenarnya saya nak tahu apakah cerita di sebalik orang tak tahu tentang filem itu. Maksudnya kita orang belakang ni, cerita-cerita daripada belakang ni yang boleh penonton share sekali dan juga tahu. Saya rasa ada 2-3 filem juga, filem-filem besar yang Meja dah involve. Nanti kita boleh tanya. Kita jumpa sekejap lagi.
Okey, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini kita bersama dengan Meja Bersara Zainal bin Hayat. Kita bercakap tentang industri filem Malaysia. Khususnya hari ini Meja datang, dia cerita siapa diri dia, bagaimana dia bermula apa semua. Kita nak tanya sikit tentang cerita di belakang tabir, cerita-cerita yang orang kata sebenarnya penonton tak tahu, tapi kita jagalah, maksudnya perkara-perkara yang sulit ataupun mengaitkan apa semua. Tapi mungkin ada benda-benda yang tersembunyi yang sebenarnya Bravo 5 ni begini, yang orang tak tahu. Boleh Meja, boleh cerita sikit, kongsi kita sikit, sebab Meja terlibat. Apa lagi yang terlibat? Penulis skrip saja lain? Saya penulis skrip lah masa Bravo 5 ni. Okey. Yang lain cuma yang saya nampak lah, Bravo 5 ni dia sebuah filem patriotik, tetapi dianggap tidak berjaya, tetapi dia dicalonkan untuk festival filem. Betul. Tapi pada saya dia tidak berjaya kerana beberapa faktor, iaitu satu, pembikinan yang tergesa-gesa sebab kita nak kejar hari. Kalau kita tak kejar hari ni, bajet lah, sebab bajet yang diberikan tak sepatutnya diterima untuk filem begitu. Ini involvement ATM banyak kan? ATM dia bagi aset dan anggota. Maknanya dia bagi aset apa yang kau nak, keseluruhan lah. Dia keseluruhan, tapi dia tak boleh bagi duit. Itu prinsip ATM lah kan. Dia akan bagi. Cuma duit ni kita lah, produksi lah, dia akan bagi duit untuk pelakon, untuk makan dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya tak cukup amount yang telah dibagi. Saya nak tanya, tadi skrip tu daripada Finas, ada tak skrip tu dibawa ke Mindef untuk di present pada Mindef punya orang approve, ada tak? Ya. Meja kena pergi? Saya kena pergi. Jadi, bersama dengan produser dan pengarah. Waktu tu jumpa ni ke, Panglima ke apa ke? Saya ingat saya waktu tu Brigadier General Mazlan Kasab. Dia sebagai apa ni, Panglima Markas, Panglima Markas lah. Panglima Markas. Dia punya jawatan dia. So bila dia tengok cerita apa dia punya ni? Kami kena hantar dulu seminggu. Dan diorang nilai, kemudian kita datang balik, present secara rambang lah, sebab dia dah faham cerita tu. Dan dia ada panel dia. Panel dia adalah orang-orang tentera lah. Tentera yang faham tentang filem. Tentang filem, tentang at least Meskom punya graduate lah. Dia tahu lah kan. So dia kata tidak ada apa yang harus diubah kan. Lulus bersih lah sebenarnya. Lulus bersih sebab satu, dia memang dah kenal saya. Kononnya lah, dah kenal saya lah. Dan dia tahu orang tentera juga yang buat. Dan saya pula, saya panjat sendiri markas grup gerak khas, markas komando ni. Waktu research ni saya jumpa dengan satu Major Rosli nama dia, kemudian satu Colonel Damian nama dia. Sekarang dia Bersara Brigadier General. Damian ni dia orang Iban. Dia kata, kau nak apa, dia kata kan. Saya cakap saya nak ambil cerita yang 5 orang ni, yang 5 orang komando yang dia berperang dengan 200 lebih penganas komunis, tapi dia orang menang. Dia kata cerita tu rahsia, dia kata. Cakap sekarang ni mana ada rahsia lagi tuan? Betul. Filem lagi boleh. Masa tu tahun 2005 2006 je lah. Dia kata kalau kau nak ambil, kau ambil lah. Tapi saya nak twist sikit. Twist apa? Saya cakap 5 orang ni dia hidup seorang je. Tak boleh, dia kata. 5 ni memang hidup, dia kata. 5 ni memang hidup. Cuma dia sebelum dia bertempur, dia tulis wasiat dalam kertas tu, kalau dia mati, isteri dia patut buat apa, dia orang masukkan, sebab dia orang tahu dia orang akan mati, sebab dia orang 5 orang kan. Ini tapi one way punya ni lah, kan? Dia orang tak fikir dia orang akan balik lah, maksudnya macam tu lah. Balik. So tak apa tuan, cakap supaya cantik cerita tu, tinggallah seorang, cakap. Itu yang Beto hidup seorang tu. Remisa Beto kan, filem tu kan. Jadi matilah. Habis cerita tu saya buat, tu yang dia orang kata okeylah, kerana ini cerita benar dan saya dramatiskan sikit, benda tu okey. Itulah. Itu tentera punya ni lah. Dari sudut pengarah ada banyak dia potong ke apa benda,
producer banyak kacau tak maksudnya? Skrip meja. Pengarah dia okey je. Pengarah dia follow dia skrip. Okey. Tapi saya tak perasan punya skrip tu telah dirombak. Oh. Dirombak untuk kesesuaian bajet. Bukan dia nak pandai apa semua. Betul. Tapi biasalah bila kita rombak ke kesesuaian bajet, dia akan lari apa dia tahu? Konti dialog. Betul. Konti dia punya link dia kan. Link dia tu akan lari lah. Sebab bila orang yang buat tu bukan penulis skrip, dia akan dia tak perasan benda tu. Contoh lokasi. Kalau ni tak payahlah ni, ataupun prop ni tak payahlah, ataupun ni rumah ni tak payah. Betul. Lepas tu dialog pun sama. Dialog pun sama. Kalau contoh kita buat skrip, kalau scene yang kedua kita tunjuk pisau, ada insert pisau, mesti di scene berikutnya pisau tu akan mesti konti digunakan untuk apa, tertikam diri sendiri ke apa kan. Jadi benda tu penting. Betul. Satu lagi kita gunakan visual language. Kita tak perlu gunakan dialog kan. Betul, silent shot. Silent shot. Jadi bila benda tu kena potong, visual tu tak ada, sayanglah. Kita tak boleh nak punch dengan dialog. Betul. Kan macam itulah. So benda-benda tu sebenarnya kepuasan penulis tu sebenarnya tak sampai, tapi hak tu hak pengarah. Tapi pengarah pun dia perasan benda tu. Tapi kan? Dia cuma tak boleh nak buat apa kan. Itulah nasib sebenarnya pengiat filem ni. Penulis ada dia punya idea dia punya vision dia. Sampai pengarah akan, kalau yang tak nak pening dia akan ambil supaya, tapi dia sesuaikan dengan visual dia lah. Tapi yang mengganggu sikit kita penerbit sebenarnya. Penerbit pula dia ada hanya satu allocation duit peruntukan untuk hasilkan. So benda-benda ni lah yang berkait, yang menghalang apa semua lah. So meja tak adalah pergaduhan ke, bertekak tak puas hati ke pasal kalau saya cerita tapi benda-benda kan kita kena ceritakan lah. Sampai satu masa tu saya jumpa dengan producer. Sebenarnya awak dah ubah skrip ni. Sebenarnya tak kisah kalau skrip ni kau nak buat, kena bagi tahu sebab kita akan betulkan mengikut jalan cerita yang betul. Kau nak cut ke whatever lah. Tapi kau tak boleh nak suka-suka hati. Sebab apa? Ini bukan drama kan? Dia bukan drama. Satu lagi dialog. Contoh saya cakap. Dialog. Kau tak boleh bubuh dialog yang kau fikir kau nak bubuh. Contoh. Askar ni terjatuh. Terjatuh, lepas tu dia pegang lutut. Saya tulis itu. Private Ali terjatuh dan kakinya sakit, dia pegang lutut. Contoh Jadi nanti director akan gambarkan dengan visual tu, dia jatuh sakit lutut, muka dia berkerut. Kau tak payah tambah aduh sakitnya kaki aku. Tak payah. Okey. Faham. Jadi penerbit tak faham tu. Penerbit tak faham. Sebab saya cakap kau asalnya apa, aku asalnya apa. Aku asalnya penulis skrip, aku asalnya adalah penerbit. Betul. Kan itu aje. Simple je. So itu yang biasanya kadang-kadang kita pun bila karya tu keluar ada benda yang kita tak puas hati kan. Kadang-kadang kita rasa macam tak payah bubuh nama aku pun tak apalah sebab betul dia benda-benda macam tu lah. Kita bukan nak menyalahkan penerbit Bravo 5 tapi kita nak menceritakan inilah kemanisan dalam kesusahan yang kita hadapi sebenarnya. Berulang-ulang benda ni sebenarnya. Kalau penulis buat skrip, buat naskah, tiba-tiba director boleh keluarkan lebih baik berkali-kali ganda di luar imajinasi penulis, penulis akan senyum sebenarnya. Betul je kan? Sebab aku bagi satu, tiba-tiba pengarah bagi 10, dan penerbit pula support lagi. So yang itu memang penulis sangat tapi penulis kena faham lah. Kalau penulis tu dia jangan kata itu hasil dia. Betul. Itu ada kreativiti pengarah. Dia visual kan. Dia tak boleh nak sombong. Saya nak tahu cerita tentang Meja juga terlibat dalam filem Imam. Satu naskah besar pada beberapa tahun kebelakangan ni. So Imam diarahkan oleh saudara Mio Hashim Manap. So apa involvement Meja dalam tu, Meja? Okey, dia punya idea nak buat Imam ni. Satu masa kita pergi seminar. Kita pergi seminar, terjumpa. Lepas tu dengan Abang Mio lah ni. Dengan Abang Mio lah. Kami duduk terjumpa. Lepas tu dia kata aku nak buat filem lah daripada adaptasi novel, dia kata. Mio cakap. Novel apa yang patut dia kata. Saya cakap Abang Mio. Saya cakap kalau Abang Mio nak cerita Desa Pengitan satu tahun 60-an punya cerita. Lepas tu
imam saya cakap. Lepas tu ada satu lagi pulanglah perantau saya cakap. Lepas tu dia tertarik imam. Dia tertarik imam. Dia kata, hang pernah baca imam ke? Saya cakap, semua novel saya baca yang dulu-dulu lah, yang kira anugerah punya novel ni, memang saya baca kan. Kebetulan siapa yang buat Tanah Kubur ni? Pengarah Tanah Kubur. Oh ni. Apa ni? Lama Rashid Sibi. Rashid Sibi. Kebetulan dia ada. Dia cakap apa? Bang Mio, saya dah baca imam. Oh, okey. Dia support lagi benda tu. Bagus ceritanya dia kata. Saya cakap memang bagus. Jadi kata Abang Mio, oh maknanya dalam masa tu saya dah ada jadi director lah. Oh maknanya dalam director ni sekarang yang saya tahu kita 3 orang yang dah baca. Tapi ada mungkin ramai lagi yang baca lah. Tapi kami dah baca, kami kata bagus. Okey lah dia kata. Itu je lah. Itu permulaannya. Permulaannya. Lepas tu Abang Mio ni duduk sebelah kampung saya. Ya. Jadi dia kata dia nak pergi minum teh. Dia ajak saya, jomlah minum teh. Saya pun pergi lah, jumpa dia, sembang pasal imam tadi lah. Jom kita buat imam. Cakap boleh je bang, cakap. Tapi abang nak minta bantuan Finas lah. Dia nak minta dana Finas kan. Dia kata jom kita buat sama-sama isi borang lah. Memang 2 orang je waktu itu, termasuk wife dia lah. Yes, Izaidah Hairan. Okay. Makna orang luar memang meja je lah waktu tu. Okey. Lepas tu kami bincang bertiga, tak puas hati. Dia kata, saya cakap saya nak balik. Dia balik pergi rumah saya, duduk dekat rumah saya. Bincang lagi kat sana? Bincang dalam rumah lagi. Lepas tu saya selongkar. Abang memang macam tu panggil dia. Saya selongkar semua borang-borang Finas yang pernah saya buat tu dulu. Ambil format balik? Ambil format balik. Cakap, bang, tak tahulah format sekarang berubah ke tidak, tapi bukan macam ni lah. Kita boleh dapat gambaran lah. Dia kata, tak apa, nanti Kak Izaidah kau akan isi. Dia kata, dia akan pergi cari lah, download apa semua. Itulah permulaannya. Sampailah pitching pergi tak? Pitching saya tak ingat lah. Saya tak ingat. Tapi biarlah saya kata saya tak pergi kan. Tapi jalan cerita, proposal, sinopsis semua kita bincang. Sama lah, buat sama lah. Sama lah. Tapi dia lebih lah. Ya. Jadi itu je. Lepas tu tiba-tiba dia bagi tahu, meja dapat lah dia kata. Siapa buat skrip? Dia buat. Tapi ada kerjasama juga lah. Tak ada langsung. 100% dia. Saya tak nak sentuh langsung. Sebab saya tahu dia memang bagus buat kan. Apa saya nak kacau kan. Betul. Tapi akhirnya dia jumpa, meja kau baca ni. Ada apa-apa tak yang kau nak tegur? Dia suruh komen balik. Saya tengok tak ada bang, cakap. Kan. Saya rasa ni dah okey dah. Cuma abang jangan kecil hati, saya cakap. Mihat ni dia bekas kapten askar Melayu kan. Jadi dia ni masa dia orang nak pukul dia ni, walaupun dia kaki dia tengkuk cedera, tapi dia mesti melawan bang, cakap. Betul. Masa orang nak bunuh dia. Dia pejuang kan. Sebab dia pejuang. Betul. Lepas tu dia ambil. Dia pun fikir betul juga kan. Tapi dia pergi jumpa dengan M. Nasir. M. Nasir pun cakap benda yang sama. Dia bukan macam itulah, dia bagi gambaran kat saya kan. Tu yang dia masukkan scene Mihat bergaduh. Abang Mio ni hebatnya. Pasal dia hati-hati nama besar tu banyak yang bersama dia. Kan. So bila sampai waktu ni, bila kata nak M. Nasir dia dapat, orang lain susah. Takkan dapatnya. Dan orang akan tanya, orang nak berlakon dengan dia, tak tanya berapa nak bayar. Ya. Sebab orang ambil pengalaman dia. Pengalaman nak bersama dia kan. Itu istimewanya. Macam tu juga saya. Bila tanya nak kerja dengan saya tak meja. Jika nak kerja je lah. Saya tak tanya berapa dia nak bayar. Ini Imam major involved dalam saya EP as a EP3 lah. EP3 lah. EP1 Izaidah, EP2 anak dia, EP3 saya lah. Sebab saya more to pengurusan macam ketenteraan punya requirement okay. kan. So pelakon juga kan? Pelakon tu sebab saya cakap dengan dia, bang, kalau abang susah, sebab waktu tu PKP, kalau abang susah cari pelakon nak datang susah. Kalau yang macam watak-watak 1-2 scene tu, insya-Allah saya boleh bantu. Yang lalu lalang ke, saya cakap itulah kan. Cerita di sebalik Imam ni, apa Meja rasa nak cerita orang yang tak tahu? Imam yang orang tak tahu. Imam ni dia patutnya shoot dalam 45 hari. Jadi hari tu shoot berapa hari? 20 hari? Shoot tu bertambah lagi 10 hari kerana kita kuarantin 10 hari.
Oh okey, kita shoot waktu Covid, lepas Covid masa tu Covid kan? Kerana Abang Mio sendiri pun kena Covid juga. Kena Covid. Saya jadi kita dipantau oleh Finas. Jadi bila kena Covid kita kena stop. 60 hari lah shoot, 50 macam tu. Lebih kurang macam tu. Sebab 10 hari tu kita kena kuarantin semua orang yang kena, kru yang kena. Dekat mana? Di Lenggong. Dia 4 lokasi besar kan? Lenggong, Malim Nawar. Malim Nawar, hutan apa nama? Ni apa, hutan Taman Negara. Taman Negara. Taman Negara, satu lagi Kuala Lumpur. Bukan? Melaka. Oh Melaka. So yang kenanya kat Lenggong lah. Kena dekat Lenggong. Lenggong dan juga Malim Nawar. Oh, 2 sekali. Itu yang paling teruk sampai sampai abang Mio tu fed up. Saya rasa dia fed up dan putus asa. Waktu tu? Sebab dia kena kan, dia ialah bajet kan. Oh, bajetnya lah. Lepas tu yang saya tahu tu sebab dia malam-malam dia mengaji Quran. Biasanya macam tu lah cakap. Alamak, Abang Mio dah mengaji Quran ni, mesti ada satu yang dia cara dia nak release lah, nak release kan. So saya akan datang dengan dia, sembang dengan dia kat bilik lah. Waktu tu M. Nasir ada sekali ke? Tak ada. M. Nasir tak ada. Yang ada Kopratasa siapa? Sani Sudin. Sani Sudin lah. Sani Sudin, saya dan juga Pul DJ kan. Okey, Imam nampak dari segi nilai seninya sangat tinggi. Imam juga melakar sejarah antara filem yang dicari berharga di Malaysia, tapi gagal di panggung. Apa pendapat meja tentang perkara tu? Adakah kalau kata faktor pelakon dah hebat tu, pengarah hebat, adaptasi daripada novel yang hebat, so dekat mana sebenarnya salah dia? Saya tak salahkan sesiapa. Produk hebat lah kan. Cuma yang saya nampak ramai halayak tidak tahu Imam telah promosi lah, telah wujud. Betul. Cuma yang tahu macam anak saya walaupun umurnya 22 tahun, dia study dekat UiTM kan. Dia tahu Imam tu keluar sebab bukan kerana saya terlibat. Dia tahu sebab itu naskah yang baik. Dia kata ya, Imam ni naskah yang baik, tapi tak ada ramai orang yang tahu. Betul. So dia cuba kempen berkawan dia. Dia kata sepatutnya kita gunakan influencer, dia kata. Untuk wawarakan ni. Tapi kita memang ada bagi untuk perkara-perkara yang seperti ni. Betul. Cuma ada sedikit kegagalan di pihak yang nak menyebarkannya itulah. Betul. Kalau tengok dalam industri filem ni memang agak sukar dari segi mencari formula untuk pengedaran dan promosi sebenarnya kan. Macam-macam cara orang buat. Ada yang kita tengok company besar pun dia berkongsi juga kadang-kadang. Macam Scope Production, ada produk yang dia terpaksa kongsi dengan Astro walaupun dia mampu distribute dan market sendiri. Kenapa dia mencari partner? So benda-benda macam ni sebenarnya adalah strategi sebenarnya kan. Mungkin penerbit melihat kalau aku berkongsi, benda tu akan pergi lebih jauh. Sebab yang paling penting sekali awareness tentang filem tu. Nak keluar tu bila, itu paling penting tu. Sebab filem ni dia bertahan 3-4 hari awal je. Gagal 3-4 hari awal habis. Satu lagi, dia media masa hari ini dia tidak macam dulu. Kita ambil contoh lagu OST Imam ni, ciptaan M. Nasir dan dinyanyikan oleh M. Nasir, sebuah lagu yang pada saya sangat sedap gila lah. Sangat bagus lah. Sangat hebat lah. Bagus dengan pengisian dia. Tapi kenapa dia tak keluar dekat radio? Sebab radio dia rasa tamak. Betul. Dia rasa tamak kalau benda tu nanti bukan daripada stesen dia orang. Betul. Apa? Tapi dulu karya yang bagus dia orang kasihakan. Dia orang bantu kan untuk siarkan. Sebab lagu tu sedap. Dia perlu menjadi khazanah dan haluan telinga kepada semua orang. Sekarang ni dia fikir keuntungan je macam. Ada bayar apa semua, saya rasa itu memang laju lah. Sebab tu macam Cik Khalid cakap tadi, perlu ada usaha sama dengan apa syarikat TV punya, TV station punya. Dia nanti akan kongsi lah. Dia akan bantu pengiklanan, dia punya crawler apa semua keluar. Saya kalau Imam ni sebenarnya saya cukup minat dengan dia punya poster sebenarnya. Poster dia sangat-sangat bermakna dari segi arts.
Bayangkan imam tu pandang ke depan, membawa makmum yang pandang ke belakang. Dari situ pun kita dah boleh describe lah macam mana dia yang falsafah konfliknya masyarakat dengan imam tu apa semua. So tapi itulah, poster tu pun tak menang dalam festival filem hari tu, tapi dia nominasi, dia masuk dalam top 5 hari tu, dia tak menang. So ada yang lain menang. Tapi apa-apa pun, terima kasih banyak. Apa Meja nak cerita, komen sikit pasal industri filem. Berapa lama lagi Meja nak duduk dalam industri filem Malaysia ni, Meja? Komen sikit untuk yang terakhir. Saya rasa saya pun mungkin tidak lama lagi dalam industri filem Malaysia. Sebab faktor satu masa kita akan jadi nyanyuk. Kita akan jadi, mungkin tidak putus asa, tapi nyanyuk, dan akhirnya kita akan meninggal dunia. Jadi tetapi kita berharap filem Malaysia ni dia akan muncul dengan satu wadah yang setanding dengan Asia, peringkat Asia, peringkat dunia. Kita ambil satu contoh lah, filem Kaki Bakar. Kenapa dia boleh pergi ke Cannes? Betul. Pada tahun berapa? 90 lebih ya. 94 tak salah saya kan. Dengan Yue, dengan Bel Ngasri, dengan siapa ni, naik ke pentas. Betul. Orang kata filem Malaysia tak bagus, tapi diorang dah lama pergi dah. Betul. Lepas tu Piramli tahun 1956 dah pergi festival filem Tokyo, dah menang. Anak Sazali kan. Betul. Dengan Merdeka Bujang Lampuk. Kemudian itu dulu diorang pergi, diorang tak melobi dengan orang sana tau. Diorang pergi dan diorang dengan jujur diorang dapat effort dia. Macam sekarang mungkin ada istilah melobi, tapi kalau produk tu bagus, kita pergi je. Tapi cuma bezanya senario filem dunia sekarang, kalau kita boleh dapat burukkan nama negara sikit dengan nama agama sikit ke, kita hantar ke luar negeri, itu boleh meletup. Betul. Boleh dapat anugerah insya-Allah. Kalau kita boleh dapat skrip yang burukkan sikit, burukkan sedikit lagi, burukkan lagi banyak lagi baguslah. Negeri kita ke apa ke kan. Boleh tu. Lepas tu baru dia orang boleh terima. Hollywood boleh terima. Kalau dia lah. Betul. So jadi pada saya generasi muda yang berkarya tu, contohnya Safiq Yusof, dia ada dia punya apa? Dia punya style. Style dia, tengkorak dia sendiri kan, dalam memandang sebuah visual. Contohnya Amir Muhammad dan apa ni, Dain Dain Said, dan ramai lagi generasi yang muda ni yang kita tengok, walaupun filem dia kadang-kadang tak dapat sambutan, tapi filem itulah yang boleh dibawa ke persaudaraan antara bangsa mesti dengan cara yang jujur. Kita jangan pilih Cik Khalil buat filem kan, sebab kawan saya bawa filem, tak boleh. Kau punya tak bagus, tetap tak bagus. Kau buat lagi yang bagus tapi filem apapun mesti bermula dengan skrip yang bagus. Skrip yang bagus ni kena faham, bukan skrip macam saya cakap tadi lah, dah jatuh kena tembak, dah jatuh jangan tambah lagi dialog, aduh sakitnya aku kena tembak. Maknanya tu, kalau kat situ ada satu scene macam tu, kau tak akan dapat filem yang baik di peringkat antarabangsa. Betul. Sebab dia visual language, jangan kamu punch dengan dialog lagi. Ada cara lah. Ada cara dia. Itu kena faham. Saya terus terang saya mengatakan bahawa orang-orang filem ni sebenarnya tak ada tempoh pencen dia sebenarnya berkarya. Sebab orang seni ni macam Meja ni, selagi ada dalam hati, dalam pemikiran, dia akan usaha untuk keluarkan dalam naskah. So sebab tu kita rasa memang selagi ada nyawa lah Meja kita cuma saya nak bagi tahu, ada orang yang tak tahu. Ada yang tak tahu. Dalam industri filem ni, dalam industri pengkarya ni, dia ada banyak kategori mereka. Mereka yang hidup hanya untuk buat filem, sama ada laku ke tidak, aku tak peduli, tapi itu adalah filem yang sebenar. Ada yang hidup ikut-ikut je filem, buat filem ni boleh menang, buat filem ni boleh laku, dia tak tentu genre dia. Dan kemudian ada orang yang dia buat filem memang untuk bisnes, ada duit je boleh buat duit. So pelbagai lah jadi kita pilih yang mana satu kita nak jadi. Betul. Macam kita dah tua ni, orang lama, kita dah
dah lalu lah. Dah lalu lah benda tu. Nak mana yang kita, jalan mana yang kita harus tuju kan, kita pegang. Tapi prinsip membuat filem tu kena ada. Betul. Kau nak jadi filem, kau nak jadi pembikin yang macam mana, pengarah yang macam mana. Betul. Kena jujur kat situ kan. Kena jujur kat situ. Kalau kau rasa nak buat cerita yang untuk meniaga punya, untuk kaya, kau buat. Tak ada siapa nak larang. Tapi jangan claim filem yang tak laku ni. Filem tak laku ni dia ada cara dia sendiri. Right. Terima kasih banyak Fajar. Kita jumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang. Kita akan bawa lagi figura dan tokoh lain dalam perfilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.